Satu benda pun tak bunyi. Satu apa pun tak bunyi. Diam aja. Belakang dia kata, direct on. Dia kata, bila filem tu jalan senyap aja. Keep on moving aja. Cut! Tahu dengar cut. Macam itu saya sudah syuting berapa banyak dengan India, dengan Bud Ebelana, dengan Jamon Estella, dengan Rodrigo, dengan Pani Majuna. Tuah, saya tengok director semua. Dia satu orang, saya Merah Padi. Saya tak tahu bila dia ambil. Dia bilang final test, final test, final test. This is final test. Bila dia bilang final test tu, dia tick. Dia punya itu ya. Saya nak cakap dengan orang pun saya tak boleh. Dia punya feeling of dia punya director. Dia tu director, dia punya feeling of director tu. Dia marah tapi dia sepet mata dia tahu. Bila dia syuting, dia kasih jiwa dia dekat filem tu. Suruh orang bikin macam mana dia bikin. Macam mana kehendak dia. Macam mana kemahuan dia sebagai director. P. Ramlee ni begini. Dia ni masa saya berlakon dalam filem Bujang Lapuk ya. Banyak juga dialog-dialog tu yang spontan terdapat kat situ. Banyak juga kadang-kadang yang saya dapat. Dia setuju, P. Ramlee, dia buat. Macam umpamanya terkucil. Saya dengan, kalau tak salah, Mariam saya syuting tu. Mariam jaga baik-baik tu, jangan terkucil. Apa pun cakap tu tadi? Itu ndak. Itu dialog. Terkucil, satu ndak. Lagi satu, macam yang insut matang Haji Semar Ngising. Lagi satu, misai ke tanglung tu. Itu misai ke tanglung? Yang ni tuan. Misai pun boleh, tanglung pun boleh tuan. P. Ramlee ni orang dia dengar siapa punya, kat situ juga berapa orang tu punya idea kat situ dapat, dia tangkap. Dia otak dia cepat tangkap. Itu yang bagus. Tapi apabila dia cuci filem tu, dia tayang, dia buat, memanglah makanan tetap orang-orang penonton Melayu zaman tu, zaman silam. P. Ramlee sedap dengan apa-apa yang dia buatnya tu. Itu memang hebat. Masa dia director, dia sambil ajar kita sambil dia jadi director. Jadi Kak Zaitun kalau syuting tak betul, dia tak mau ambil. Dia suruh lagi 2-3 kali sampai boleh dapat. Dia yang ajar. Zaitun jalan begini ya, abang tunjuk macam mana cara Zaitun jalan bila dia nyanyi di manakan ku cari ganti tu kan. Zaitun jalan macam orang terbayang-bayang gitu kan. Itu dia ajar. Dia kasih kita biar bagus kita punya akting. Itulah. Jadi kalau dia dah marah, betul-betul dia marah. Tapi dia sekejap aja lah. Dia kalau marah, dia tak mau tunggu kita kat situ. Dia taruh dia punya file, dia terus keluar. Dia tak cakap. Terus dia jalan keluar. Mula-mula Kak Noh bukan mengajar tarian sebagai pelakon. Tapi Allah, Yarham P. Ramlee, sudah ada kepercayaan. Dia bilang, cuba Norma, aku nak cuba engkau ajar tarian. Aku tahu engkau, dia cakap. Kan macam dia cakap macam ni. Okeylah pasal I ajar. Dia mula-mula dia buat tarian Semerah Padi. Habis tarian tu punya bunga-bunga lah. Maka P. Ramlee nak tengok. Bila nak tengok, aku nak tengok. Marilah. Bila tengok tarian tu semua tu dia pun terpegun. Norma, wajah tarian ni macam mana yang aku mau Kepala otak kau ni bagus lah. Dia bilang, ini macam lah aku nak tarian. Tak payah aku nak susah-susah cari angle. Sebab itu angle semua ada kat tarian tu. Di pagi